Kitab kita Hidayatul Mutafakkirin fi tahqiqi ma'rifati Rabbil Alamin. Muka surat 44. Baris yang ke 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima di ujung dalam kurungan dan lagi pula. Di situ kita berhenti kali terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'ani wa iyyakum bi'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Dan lagi pula. Baik. Ini mengenai apa ni, tuan-tuan dan puan-puan? Masih lagi mengenai hukum persahabatan Sayyidina Abu Bakar dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa orang yang mengingkari persahabatan itu jelas menyalahi Al-Quran. Baik. Sebelum kita baca, suka saya respon sedikit mengenai soalan Pak Imam pada minggu lepas untuk melengkapkan jawapan, ya. Tempoh masa Khulafaur Rashidin Sayyidina Abu Bakar bermula tahun 11 Hijriah hingga 13 Hijriah, lebih kurang 2 tahun 3 bulan. Pemerintahan Amirul Mukminin Sayyidina Umar. Semuanya nak Amirul Mukminin tapi tersebut Sayyidina Umar kerana Sayyidina Umar lah orang yang pertama menggunakan laqab ataupun gelaran Amirul Mukminin. 13 Hijriah hingga 23 Hijriah, 10 tahun lebih kurang. Dan Sayyidina Uthman 2 tahun 23 Hijriah hingga tahun 35 Hijriah, dalam 12 tahun lebih kurang. Dan antara Sayyidina Abu Bakar ke Sayyidina Ali radhiyallahu anhum ini, radhiyallahu anhuma, 25 tahun jaraknya. Dan pemerintahan Sayyidina Ali bermula tahun 35 Hijriah hingga tahun 40 Hijriah. 4 tahun 9 bulan lebih kurang dalam sekitar pemerintahan Khulafaur Rashidin yang berempat ini dalam 30 tahun Hijri. Baik. Dan lagi pula antara wafat Sayyidina Abu Bakar dan wafat Sayyidina Hasan, iaitu Ibnu Ali Ibnu Abi Talib, cucunda Nabi sallallahu alaihi wasallam, 37 tahun. 37 tahun jaraknya antara Sayyidina Abu Bakar dengan kewafatan Sayyidina Hasan ini. Berapa tahun tuan-tuan? 37 tahun Hijriah, ya. Baik. Dan antara wafatnya dan wafat Sayyidina Husain bin Ali, adinda kepada Sayyidina Hasan ini, wafat Sayyidina Abu Bakar. Wafat Sayyidina Abu Bakar dan wafat Sayyidina Husain 47 tahun jaraknya itu, ya. Maka di mana masa bagi Sayyidina Abu Bakar hendak berbuat hilah ataupun komplot, konspirasi bunuh keduanya? Ya jahul, kata dia. Ya jahul ini, wahai orang yang sangat jahil. Jarak jauh tu kan, 37 tahun, 47 tahun tu jauh tu kan. Ikut mana, celah mananya bahawa Sayyidina Abu Bakar berkomplot untuk membunuh kedua cucunda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Betul ke cucunda? Istilah tu. Menira. Baik. Jahul ini orang yang sangat jahil, menggunakan sifat musyabbahah, ya.
Kalau jahilun itu dipanggil isim fa'il saja, bermaksud orang yang jahil, orang yang bodoh, orang yang tidak tahu, tidak ada ilmu. Tu ya jahil. Kalau jahul ini dia ada makna terlalu, bermaksud orang yang terlalu bodoh. Yang kita guna misalnya Rahim, Ghafur, ya, nama-nama Allah Subhanahu Taala itu dalam bentuk sifat musyabbahah. Ada maksud melampau, ada maksud terlalu di situ, bermaksud kita terjemahkan maha lah. Ya, ini kita boleh terjemah sebagai maha jahil lah. Wahai yang maha jahil, ikut celah mananya Sayyidina Abu Bakar ada peranan buat helah, buat komplot, buat konspirasi di atas pembunuhan Sayyidina Hasan dengan Sayyidina Husain. Jarak wafatnya Sayyidina Abu Bakar dengan wafatnya Sayyidina Husain itu 47 tahun. Dengan Sayyidina Hasan 37 tahun. Ikut celah mana je? Ajib. Dia kata ajib ini ajaib lah maksudnya. Pelik sungguh. Ajib, dia kata. Perkataan engkau dengan ketiadaan ilmu dan fikir. Bukan setakat tak ada ilmu, tak mikir pun. Common sense je. Apa dia tuan-tuan common sense? Perkara asas yang tak perlu pun belajar, tak perlu pun dia ajar, tak perlu pun orang beritahu. Mikir sendiri je lah. Jauh jarak tu. Pelik sungguh, ajib dia kata. Pengarang dia sebut ajib. Baik. Di mana masa bagi Sayyidina Abu Bakar hendak perbuat helah bunuh keduanya, ya jahul ajib perkataan engkau dengan ketiadaan ilmu dan fikir. Wallahu a'lam. Kedua daripada 4 perkara. Ni ada 4. Kita wajib beriman. Yang pertama pada Rasul, para Rasul, Nabi dan Rasul. Kedua daripada 4 perkara. Selepas perkara ini malaikat. Ini malaikat ni yang kedua ni. Kitab dan hari akhirat. Itu 4 perkara. Jadi kedua daripada 4 perkara iaitu wajib beriman kita dengan sekalian malaikat Allah alaihimussalam. Yang kedua wajib sini apa? Wajib atas. Yajibu ala ataupun wajibun ala dalam bahasa Arab dia. Wajib atas bermaksud wajib syar'i, tidak boleh tidak, kita kena tahu. Kalau kita tidak tahu, kita berdosa. Itu dia. Ya. Wajiblah belajar untuk mendapatkan ilmu, terutamanya yang fardu ain wajib ke atas setiap mukallaf. Beriman kita dengan sekalian malaikat. Semua malaikat. Malaikat siapa ni? Malaikat Allah alaihimussalam. Bila ramai malaikat itu kita sebut alaihimussalam. Atas mereka salam. Kalau seorang tak malaikat, kita biasa guna penjodoh kata, penjodoh bilangan. Alaihissalam, Jibril alaihissalam, Azrail alaihissalam. Kalau 2 orang alaihimassalam. Kalau ramai 3 kata alaihimussalam. Kalau kita sebut para malaikat, sebutannya alaihimussalam. Lawannya tiada wajib. Kalau wajib beriman, lawan tak wajib. Tu je dia nak beritahu. Jadi mesti kita beriman, wajib beriman. Kalau tidak beriman, rosaklah rukun iman.
Ya, inilah teka-teki agama yang dia orang tanyakan. Terdengar waktu belajar dulu. Apa dia 6 tolak 1 kosong rukun iman. Maksudnya 6 tolak 1 tak percaya saja salah satu daripada rukun iman itu, kosonglah imannya. Itu teka-teki. Bukan teka-teki matematik, teka-teki agama. Ya. Apa dia? 6 tolak 1 kosong rukun iman. Rukun iman. Tak percaya kepada malaikat, tak beriman kepada malaikat. Hukumnya kosong imannya. Maksudnya tidak beriman. Tidak beriman dia. Ya. Lagi tidak Islam. Maksudnya kafir. Boleh jadi musyrik, tidak beriman. Bermula makna wajib beriman kita dengan sekalian mereka itu, iaitu bahawa kita i'tiqad akan sebagai i'tiqad yang jazam bahawasanya sekalian malaikat itu hamba Allah yang mulia. Apa makna wajib beriman kepada malaikat ni? Kita kena beriman dengan semua sekali malaikat. Semua. Dengan i'tiqad, pegangan akidah yang jazam, solid. Tidak ada waham, tidak ada syak, tidak ada zon. Solid 100%. Ya. Kalau 99.99999 itu tak jazam lagi, itu tak solid lagi. Kena 100%. I'tiqad, ya, dalam hati kita bahawa para malaikat itu ramai dan mereka itu hamba Allah lagi mulia. Itu, ya, beriman dengan malaikat, hamba Allah yang mulia. Atau tuan garis sikit yang mulia itu kerana di bawah ni akan ada hukum merendahkan malaikat. Yang bukan mereka itu laki-laki, dia tak berjantina mereka ni. Bukan laki-laki dan perempuan, bukan juga perempuan. Dan khunsa. Khunsa ini laki tidak, perempuan pun tidak. Dia ada bukan, maksud saya bukan perempuan sebenar, bukan laki sebenar. Ada dua alat kelaminnya. Maka khunsa ni satu golongan yang berjantina dinama khunsa. Diiktiraf, ya. Dalam Islam ni ada 3 saja yang diiktiraf. Imma lelaki atau perempuan atau khunsa. Ada hukumnya. Ada pun yang menyamar sebagai perempuan sedangkan ada alat kelaminnya, itu dipanggil hondan. Ya. Maka itu lelaki. Kalau nak masuk tandas mana dia orang? Sungguh. Tandas lelaki, orang lelaki kacau. Tandas perempuan takut. Mereka ni masih bernafsu, ya. Jangan sangka tidak boleh berlaku hubungan badan. Baik. Maka malaikat ini tak berjantina lah, tidak berkelamin, tidak ada alat jantina. Ya, tidak berkelamin, tidak berjantina. Dan tiada mereka itu makan dan minum, dan tiada tidur dan mengantuk. Begitu juga dengan sifat-sifat manusia yang lain. Malas, apa lagi? Jemu dan sebagainya. Itu malaikat. Ya. Tak makan, tak minum. Wal malakul ladzi bila abi wa la akla la syurba wa la nauma lahum. Syarba wa la nauma lahum. Malaikat itu
tidak berbapa, tidak beribu, dan tidak makan dan tidak minum. Wal malakul ladzi bila abi wa la akla la syarba wala naum wala naumalahum. Baik. Mikalu Israfil Izrailu mungkanake wa raqibu wa kadha atidu maliku wa ridhu wa nuhdada. Tu malaikat, ya, itu yang wajib diketahui ketua-ketuanya. Dan dijadi akan sekalian mereka itu daripada nur. Kejadian asal malaikat ini daripada nur. Nur ni cahaya. Ya, cahaya. Dan tempat diam mereka itu atas 7 petala langit. Itu tempat mereka di langit. Disebabkan malaikat ni daripada nur, mereka boleh menjelma, menyerupai manusia, boleh. Ya. Dalam hadis Jibril bertanya tentang iman, Islam dan ihsan, dan tentang hari kiamat. Dia menyerupai seorang lelaki yang berpakaian putih bersih, rambutnya tersisir rapi, hitam, tidak ada tanda-tanda kesan perjalanan jauh ataupun safar pada tubuh badannya. Sedangkan para malaikat, para sahabat pada waktu itu tak pernah jumpa, tak pernah tengok orang ini duduk berhadap-hadapan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya tentang iman, Islam dan ihsan. Dan tiada seorang mereka itu daripada makhluk yang mengetahui, ya, dan tiada seorang daripada makhluk yang mengetahui bilangan mereka itu dengan tafsilnya, dengan detailnya dan ijmalnya ataupun secara ringkasnya, tak tahu. Tak ada seorang pun yang tahu di kalangan makhluk. Bermaksud para nabi, para rasul pun tak tahu berapa sebenarnya bilangan para malaikat ini. Sama ada secara detail satu persatu ataupun secara ijmal, secara ringkas-ringkas pun tak ada. Tak ada. Wa ma ya'lamu junuda rabbika wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Ya. Al-Muddathir ayat 31. Tidak ada siapa yang tahu tentera Tuhanmu melainkan Dia, Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hanya Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya yang tahu berapa sebenarnya bilangan malaikat ini, tetapi mereka ini ramai, terlalu ramai sebenarnya. Dan taat sekalian mereka itu akan Allah Taala selama-lamanya. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. At-Tahrim ayat 6. Mereka ini tidak bermaksiat, tidak mendarhakai Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka melakukan apa saja perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka ini tak bermaksiat. Sebab itu iman mereka statik, kekal, tinggi, ya. Iman kita ini yazid wa yanqus, bertambah berkurang, bertambah dengan taat, berkurang dengan maksiat. Tapi malaikat ini tidak ada maksiat, maka iman mereka statik, maksudnya tetap tinggi begitu, tidak ada turun naik ni. Sebab itu manusia boleh mengatasi iman malaikat, para nabi dan para rasul khususnya.
Baik. Dan diwakil akan mereka itu akan beberapa pekerjaan yang berat-berat dan payah-payah. Tugas mereka ini taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tugasnya berat. Misalnya malaikat yang paling besar, malaikat pemikul arash. Dia memikul arash. Ya, selama-lamanya. Bermula penghulu sekalian mereka itu iaitu 10 orang. Seperti yang terdahulu sebutnya, kita dah sebut dulu. Ya tak? Yang kita sebut tadilah. Wal malakul ladzi bila abi wa la akla la syarba wa la nauma lahum. Tafsilu 10 minhum Jibrilu Mikalu Israfilu Izrailu Munkanakir wa Raqibu wa kadha Atidu Maliku wa Ridwanuh tada. 10 orang. Di sekolah kita nasyid hari-hari pagi-pagi. 10 malaikat yang wajib kita ketahui. Malaikat Jibril membawa wahyu, Mikail membawa rezeki, Israel pula mencabut nyawa, Raqib Atid malaikat kanan dan kiri kerja catat segala amalan, Raqib mencatat kebaikan, Atid pula mencatat kejahatan. Malaikat Israfil kerja tiup sangkakala, Munkar Nakir soal dalam kubur, Malik menjaga neraka, Ridwan pula menjaga syurga. Lagu tadika ya. Tapi ingat ya tak? Ingat. Yang penting ingat je lah, tak kira saya sebutlah dulu lah. Lagu tadika, petadika lah tuan-tuan. Yang penting ingat fardu ain tu. Baik. Tambih ni peringatalah daripada nabbaha yunabbihu tambihan. Telah berkata Syekh Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitab Al-A'lam biqawati' al-Islam. Siapa Imam Ibn Hajar ni? Ahmad bin Muhammad bin Hajar Al-Haytami, bukan Al-Asqalani ya. Satu lagi tu Ibn Hajar Al-Asqalani. Ini Ibn Hajar Al-Haytami. Baik. Dalam kitab Al-A'lam biqawati' al-Islam, nama penuh kitab tersebut. Kita baca, tuan-tuan tengok mana yang ada kitab tu, dhabit, terangkan baris ni, atau jika silap cetak kita betulkan. Wa minha ma nuqila 'anil Qabisi fi man qala liqabihin ka'annahu wajhu nakirin wa li'abusin ka'annahu wajhu Malik Al-Ghadbani. Kalau kita sambung, Malikinil Ghadbani innahu lam yakfur idh la tasriha fihi bisabbil malaki wa innama as-sabbu lil mukhatabi bal yu'aqabu al-'iqaba ash-shadida fa in qasada dhamma al-malaki. Dalam buku Rumi itu qusida dhammul, betul juga, boleh, tapi yang tepatnya qasada dhammal malaki, kena qala di atas tu. Man qala ni guna dia panggil bina maklum, bukan bina majhul. Jadi kita baca dengan bina maklum ya. Tapi kalau baca qusida dhammul malaki pun boleh diterima, boleh difahami, ayat betul. Baik.
qasada dhammal malaki qutila wa ma dzakarahu zahirun wa yu'khadhu min kalamihi anna dhammal malaikati wa tanqisihim ka dhammil anbiya'i wa tanqisihim wa huwa zahirun intaha. Sekali lagi kita baca, kalau sekadar baca kita sambung pada minggu depan lah insya-Allah. Intaha tu maksudnya habis, titik situ. Dia nak tutup perkataan itu, maka dia tak ada baris, tak ada koma, tak ada titik ni. Ya. Cara bahasa Arab lama. Maka dia nak berhentikan kata-kata itu disebut intaha, habis, selesai. Baik. Wa minha ma nuqila 'anil Qabisi fi man qala liqabihin ka'annahu wajhu nakirin wa li'abusin ka'annahu wajhu malikin al-ghadbani innahu lam yakfur idh la tasriha fihi bisabbil malaki wa innama as-sabbu lil mukhatabi bal yu'aqabu al-'iqaba ash-shadida fa in qasada dhamma al-malaki qutil wa ma dhakarahu zahirun wa yu'khadhu min kalamihi anna dhamma al-malaikati wa tanqisihim ka dhammi al-anbiya'i wa tanqisihim wa huwa zahirun intaha. Wallahu a'lam bis-shawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.